Pernah tak korang rasa ada tempat kat dunia ni yang macam sengaja menyurukkan diri supaya tak diganggu? Terletak jauh dari kesibukan pusat pelancongan, pulau ni bukan sekadar peta, dia adalah satu mood. Inilah Pulau Jemuruk, dibawakan oleh Tourism Malaysia. Pelayaran arah barat daya akan melalui Laut Andaman dan setelah melepasi Petronas Fuel Terminal, dengan ETA 20 minit kita berlabuh di pantai Pulau Jemuruk. Langkawi adalah lokasi geopark global UNESCO yang pertama di Asia Tenggara. Secara geologinya, Langkawi adalah antara kawasan yang paling awal muncul dari dasar laut di Asia Tenggara kira-kira 550 juta tahun dahulu. It's raw, it's historic and it's deeply rooted in the islanders' way of life. Sejujurnya, healing kat sini lain macam. Tak ada bunyi muzik, tak ada notification phone, cuma ada suara ombak dan angin. Tempat ni mengajar kita bahawa kadang-kadang kita kena jadi macam pulau ni. Tenang, berdiri teguh dan tak perlu bising untuk orang tahu yang kita ni berharga. It's the ultimate mental reset. So kalau korang dah sampai di Langkawi, jangan lupa untuk belajar sesuatu di sini. Kerana tanpa sejarah dan geografinya, kita tak akan sampai ke anugerah alam secantik ni. Kita jumpa lagi di next coordinate.